Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini agenda awal ni kita berbicara bagaimana Malaysia dapat melonjakkan 11 kedudukan negara ke-23 paling berdaya saing pada tahun lalu dan kita pada tahun ini. Jadi untuk melihat bagaimana upaya Malaysia mengubah kedudukan anak tangga ke tahap yang terbaik dalam 5 tahun ini penting. Kerana ini dapat melihat bagaimana pembaharuan struktur ekonomi Malaysia berterusan dilakukan oleh pihak kerajaan di samping dengan pengukuhan ekonomi dari angka-angka yang kita cerap dan kita perolehi dan bagaimana hala tuju Malaysia kita berniat ataupun kita berharap untuk berada di kelompok 12 yang terbaik ekonomi paling berdaya saing menjelang 2033 dari kerangka ekonomi madani. Dalam laporan WCR ini terdapat peningkatan ketara dalam 3 faktor iaitu prestasi ekonomi, kedua kecekapan kerajaan dan juga kecekapan perniagaan. Jadi untuk mendapatkan pandangan pakar ekonomi dalam hal ini dan bagaimana kita perlu berada di landasan yang betul menjelang 2033 itu untuk kita mencapai 12 ekonomi terbaik di dunia. Jadi Dr. Fidausi Sufian, rakan saya Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sabah Berhad. Assalamualaikum Dr. Fidausi, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Terima kasih Doktor. Walaupun dalam kesibukan bersama kami pada malam ini, Profesor Emeritus Dr. Berjoya Bardai, Provost Malaysia University of Science and Technology MAS Malaysia. Prof, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kabar baik saja. Saya harap Tuan Haji Alhamdulillah baik juga, Dr. Firdaus. Ya, Alhamdulillah. Okey, mungkin komen ataupun reaksi awal Dr. Fidausi, ini kita sudah dapat keputusan ini hampir seminggu yang lalu. Jadi apa reaksi Dr. Fidausi, kedudukan kita bertambah baik berbanding apa yang kita catat dia agak merudum pada tahun lalu? Ya, sekiranya kita lihat memang ini adalah satu pencapaian yang amat baik. Walaupun dalam ketegangan geoekonomi dan juga tidak ketentuan sudah tentu, walaupun data ini kita lihat daripada 2024, tapi ini adalah satu pencapaian yang amat baik untuk Malaysia kerana pencapaian ini telah menunjukkan bahawa keyakinan pelabur dan juga usaha untuk pembaharuan struktur ekonomi dan kita nampak result ataupun pencapaian itu pada tahun ini dengan report daripada WCR. Dan bila kita lihat secara keseluruhan ya dalam top 30 itu hanya ada 3 saja negara Asia Tenggara iaitu Singapura, Malaysia dan juga Thailand. Dan dalam konteks Asia Tenggara itu Malaysia boleh dikategorikan sebagai negara kedua yang paling kompetitif. Kalau kita lihat daripada data daripada WCR ini. Jadi ini saya rasa satu pencapaian di mana usaha sebelum ini bila kita lihat daripada kajian separuh penggal RMK 12, daripada bajet 2025, daripada kerangka ekonomi madani, daripada NIP, NSS ya. Semua ini adalah usaha apa yang kita lihat sebagai whole of government approach di mana kita nampak pembaharuan struktur ekonomi untuk meningkatkan ceiling. Ya, kalau kita boleh mengimbau kembali lah iaitu kerangka ekonomi madani ya, dinyatakan dengan jelas bahawa Perdana Menteri itu ingin meningkatkan ceiling dan juga meningkatkan daya saing dalam kedudukan 12 ya. Sekarang sudah 23, ada lagi masa ya. 2023 itu untuk kita tetapkan dan teruskan momentum kedudukan yang amat tinggi. Jadi ini kita nampak peningkatan ini sudah tentu dia harus lihat pada ada beberapa indikator dalam WCR itu World Competitive Report. Pertama adalah prestasi ekonomi, yang kedua kecekapan kerajaan, yang ketiga adalah kecekapan perniagaan. Dan dalam setiap faktor-faktor ini ada sub-sektor. Ada setengah yang kita masih lagi ada ruang untuk perbaharui, tapi 3 indikator ini telah menunjukkan bahawa memang ada perubahan. Memang kita nampak perubahan dari segi contoh kita ambil prestasi ekonomi ya,
daripada KDNK kita, kadar fiskal, dasar fiskal kita. Sebab kalau kita lihat prestasi ekonomi itu, pelaburan pada 2024 itu mencecah 378 bilion, meningkat 15% daripada tahun sebelum itu. Maksudnya itu amat tinggi ya. Dan kalau kita tengok FDI pula 2 kali ganda dalam tempoh 5 tahun. Ini sesuatu yang perkara yang baik ya. Dan baru-baru je sekarang ini kita nampak data itu FDI daripada Dawson telah menyatakan bahawa pada 2024 itu sebanyak 51 bilion. Jadi kita nampak export oriented dalam kita export oriented dan juga dasar yang kita nampak yang telah direncana oleh kerajaan di bawah NIMP dan juga NIM. Saya rasa ini jelas kita nampak memang ada membawa hasil daripada dasar itu. Jadi tapi yang paling penting bagi saya ini ada lagi satu itu bila kita lihat bila kita lihat kajian separuh penggal RMK 12 itu di mana dinyatakan tentang kecekapan kerajaan. Saya rasa yang paling utama di sini adalah birokrasi. Yang di mana birokrasi yang telah ditetapkan sebab itu adalah pemacu dan juga mendorong agar ease of doing business itu dapat dipermudahkan. Dan inilah kita nampak dalam kecekapan kerajaan itu pun kita nampak ada kenaikan tangga yang amat tinggi lah, amat baik lah. Okay, jadi ada juga dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan, contohnya STAR, ARPA, dan ada beberapa lagi kalau kita lihat bajet 2025 itu ada dinyatakan beberapa reformasi institusi, ada setengah institusi itu telah digabung dan pelbagai aspek untuk mengurangkan karena birokrasi agar dipermudahkan pelaburan. Menarik. Prof, dengan peningkatan sebanyak 11 anak tangga ke tangga 23 berbanding 34 ya, banyak sekali ya. Dan apa yang dikatakan oleh Dr. Fidausi ini, bagaimana kita mesti ada trajektori yang betul. Maksudnya kita mesti ada angka yang tepat dari tahun ke tahun menjelang 2033 itu akhirnya kita akan berada di Liga Perdana dalam competitiveness index ini, Prof. Okey, terima kasih Tuan Haji Nazif. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pernah berada di tangga ke-12 pada tahun 2014. Dan tetapi ekonomi kita telah merusut sedikit dari segi kedudukannya, walaupun dari segi skor kita meningkat kecuali tahun lepas. Tahun lepas merupakan tahun yang paling mengejutkan kerana kita turun 7 tangga tahun lepas dan prestasi kita juga turun banyak tahun lepas. Tapi setelah turun 7 tangga kita naik 11 tangga. Jadi kenaikan bersih berbanding dengan tahun 23 adalah 4 tangga. Dan kalau kita lihat sebenarnya bila dibandingkan prestasi Malaysia dengan negara-negara di Asia, kita termasuk di dalam Asia Selatan, dan kita adalah di tangga keempat. Dan kalau dia bandingkan di antara negara yang berpendapatan per kapita $20,000 ke bawah, kita adalah di tangga kedua selepas China di dalam dunia. Jadi mana ini merupakan satu kedudukan yang tinggi. Secara pokoknya dunia ini kita boleh bagikan kepada beberapa segmen. Segmen yang paling maju ialah segmen dipanggil East Asia. Ini meliputi Jepun, Korea, Hong Kong, Taiwan, dan kemudian pergi kepada East Asia, Southeast Asia, kumpulan kita Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Kemudian baru pergi ke Eropah misalnya. Dan jadi maknanya kita dalam arah yang betul, tapi kita perlu memperbaiki beberapa perkara untuk lebih maju dan untuk mencapai hasrat untuk balik ke tangga ke-12 itu. Menarik. Dr. Fidausi, prinsip whole of government
dan juga kementerian yang strategik itu menjadi anchor ataupun menjadi sauh untuk kita memperbaiki prestasi dalam WCR ini. Jadi ini penting ya, kerana kerenah birokrasi itu berada di mana-mana. Semua agensi ada kerenahnya, ada birokrasinya, ada halangannya. Banyak kementerian yang terlibat dalam doing is business ini. Tetapi kalau kita melihat Ketua Setiausaha Negara sendiri mengotai hal-hal untuk mengurangkan kerenah birokrasi dalam kita memperbaiki tangga pada tahun lalu yang merudum itu hingga melonjak 11 anak tangga ini. Jadi maksudnya kita tidak boleh leka ya Dr. Fidausi? Ya, betul. Sudah tentu. Sebab bila kita lihat pun daripada RMK 12 pun, pemacu utama dalam untuk meningkatkan ataupun anjakan big bold dalam RMK 12 itu yang 17 inisiatif itu dan meningkatkan high growth, high value dan meningkatkan menjana ekonomi Malaysia itu sudah tentu. Yang paling utama yang dinyatakan di sana adalah tata kelola penyampaian perkhidmatan awam. Jadi sekarang ini kalau kita lihat, yes, memang KSN sendiri ya yang akan melihat ataupun oversee bagaimana untuk memudahkan ataupun mengurangkan kerana birokrasi tersebut. Tapi bila kita lihat, saya ingin nyatakan di sini iaitu dasar aspirasi pelaburan negara. Dasar aspirasi pelaburan negara itu bila kita lihat memang dinyatakan dengan jelas dalam 6 teras itu memang ditekankan tentang ease of doing business. Bukan sahaja di peringkat kerajaan pusat, namun kerajaan negeri pun. Kalau kita lihat sekarang ini, kita nampak bagaimana kerajaan persekutuan itu ingin memudahkan pelaburan, contohnya daripada MIDA, daripada agensi-agensi koridor dan inisiatif dan semangat untuk memudahkan itu pun sampai juga ke kerajaan negeri. Contohnya di Kedah, dia ada Green Lane yang dipermudahkan untuk pelabur, untuk mulakan perniagaan. Di Sabah contohnya kita ada Investment Task Force yang memudahkan pelaburan dan dalam task force dan juga dalam struktur kerajaan negeri itu kita nampak kerjasama antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Dan ini satu perkara yang amat baik dipermudahkan dipermudahkan agar pelaburan-pelaburan itu boleh berada di negeri. Jadi saya rasa ini satu inisiatif bukan saja kita lihat daripada dasar makro daripada persekutuan, tetapi bagaimana dia di cascade down ke negeri, ini pun penting juga. Ya, whole of government approach sudah tentu kita melihat pada kementerian-kementerian yang tertentu bagaimana untuk mempermudahkan, tapi pada masa yang sama di mana kilang ini berada, di mana pelaburan ini berada di negeri. Jadi sudah tentu penglibatan kerajaan negeri itu pun penting. Di sinilah bila kita cerita tentang whole of government approach, di sinilah di mana kita nampak koordinasi antara pelaburan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri bekerja sama untuk mempermudahkan. Dan kita nampak pada kali ini memang kita nampak peningkatan yang begitu mendadak. 11 tangga itu memang lonjakan yang tinggi, walaupun kita pernah dalam kedudukan yang tinggi. Ya, sudah tentu ada faktor-faktor yang menyebabkannya ada merundum sedikit, tapi kalau kita tengok daripada 5 tahun ini daripada tangga 30 lebih, sekarang kita sudah 23. Maksudnya trajektori itu kita nampak jelas. Hala 7 itu pun kita sudah tahu, dan momentum dan struktur yang ada sekarang ini sudah tentu boleh membantu Malaysia untuk terus menetapkan momentum yang positif untuk mencapai objektif kita itu menjadi negara yang kompetitif dalam dunia ini. Menarik. Nanti kita nak tanya pengalaman Dr. Fidausi dari peringkat negeri Sabah dengan blue ekonominya, dengan tenaga diperbarui. Itu menjadi tumpuan bagi negeri Sabah untuk menarik lebih banyak pelabur yang termasuk dalam bidang ekonomi digital dan sebagainya. Tetapi Prof, sedikit dalam situasi geoekonomi, geopolitik yang tidak menentu sekarang, dan IMF dan World Bank juga melihat keadaan agak sukar ya untuk ekonomi bergerak lebih pantas pada tahun ini dan tahun hadapan, dan perdagangan, isu tarif masih tidak selesai dan sebagainya. Jadi ini halangan-halangan di luar
kemampuan kita untuk menghalangnya, Prof. Bukan Malaysia yang menciptakan. Kalau isu kestabilan politik kita dapat selesaikan nampaknya. Tetapi isu berkaitan dengan tarif, isu geoekonomi, geopolitik dan juga perang-perang yang tak selesai ini. Jadi adakah itu akan mengherot sedikit trajektori kita ke hadapan ini tahun-tahun mendatang ini? Mungkin Firdaus nak komen sedikit tentang itu. Ya, apabila kita lihat memang ketidakketentuan geoekonomi ini sudah tentu memberi sedikit impak kepada sentimen pelabur, ya. Sebab pada mulanya kita masih tahu, kalau kita boleh imbas kembali beberapa minggu yang bulan April itu tiba-tiba kita dikejutkan, walaupun bukan satu kejutan yang luar biasa, memang pun kita sudah ketahui akan berlaku pun dengan ketegangan ekonomi dengan Trump tarif yang stop and start. Lepas tu ada sekarang dalam proses perbincangan, sudah tentu itu sebenarnya memang menjadi satu boleh dikatakan menyebabkan sentimen pelabur itu sedikit hold back lah sekejap. Tapi namun kita kena ketahui bahawa dulu kita pun pernah juga melalui tarif yang sedemikian. Ini pada tahun 80-an. Mungkin Prof mesti ingat ya, pada masa itu apabila Presiden Reagan memperkenalkan tarif kepada negara Jepun sebanyak 100%, dan apa yang berlaku itu pada masa itulah, konteks pada masa itu di mana banyak pelabur-pelabur daripada Jepun itu datang ke Malaysia. Apabila mereka menandatangani Plaza Accord itu, jadi Malaysia menjadi tumpuan. Di sanalah the rise of kita punya ENE pada 80-an itu, ya. Jadi setiap tarif itu, setiap cabaran itu kita mesti lihat pada silver lining, dan apa yang kita boleh lihat pragmatic approach yang kita pragmatic approach yang kita boleh guna. Sekarang ini kita bolehlah meneroka pasaran-pasaran GCC. Sekarang kita boleh meneroka pasaran, kita kena meneroka pasaran baru, ya. I think ini sudah jelas semasa ASEAN Summit dahulu sudah jelas. Tapi apa yang paling penting pun kalau kita lihat sekarang ini, walaupun dalam keadaan yang begitu tegang, bagi saya yang paling penting adalah ease of doing business. Bagaimana kita mengurus pelabur itu dan bagaimana kita mau menjadi lebih atraktif. Bukan sahaja dollar and cent, bukan hanya pada cost, tapi hanya pada sistem institutional framework itu pun penting juga untuk menarik pelabur-pelabur. Saya rasa itu adalah antara aspek yang paling penting yang kita kena lihat. Ya, memang mencabar sekarang ini, tapi apapun walaupun dalam cabaran tersebut, bagi saya kita harus lihat pada silver lining, dan kita dapat dengan meneroka pasaran baru dan memastikan domestic economy kita ni pun kukuh. Memang apa yang di luar kawalan kita tu kita tidak boleh kawal dengan pengumuman Trump, tapi apa yang kita boleh kawal under our control, kita kontrol. Contohnya mengukuhkan ekonomi dalaman kita ini, dan juga mengukuhkan rantaian pengeluaran Malaysia dan juga peniaga-peniaga yang berada di Malaysia ini, dan juga menerokai pasaran baru. Bagi Prof sendiri, bagaimana kita melalui badai tarif, badai geoekonomi dan geopolitik yang menghimpit sekarang, Prof? Okay. Sebenarnya ekonomi Malaysia adalah kokoh dari segi ekonomi dalaman. Dalam mengurus ekonomi dalaman, kita sebenarnya meningkat, menduduki tangga yang keempat di dunia, dan dari segi pengawalan harga kita yang pertama di dunia, dan kita juga cemerlang dari segi usaha menarik pelaburan asing. Mana kita ada ingredient untuk menjadi negara cemerlang, cuma masalah kita masih seperti yang disebut tadi oleh Dr. Firdausi, mana kita masih ada masalah di dalam pengurusan sektor awam dan juga dalam prestasi sektor industri. Produktiviti kita masih rendah, dan dalam sektor awam misalnya kita cemerlang di dalam polisi cukai, tetapi aspek-aspek yang lain kita masih longgar dan kita masih memerlukan penyelarasan.
Dan kita perlu mempunyai satu strategi yang seimbang antara menarik pelabur asing dan memupuk pelabur asing, kerana kita masih memerlukan pelabur asing, tetapi kita perlu membangun ekonomi tempatan dengan membangunkan keusahawanan, perniagaan mikro, kecil dan sederhana perlu menjadi tunggak kepada ekonomi kita. Dan inilah yang mungkin tidak ada diperincikan, dan kita berharap dalam rancangan Malaysia ke-13 ni pembangunan keusahawanan dan perniagaan mikro, kecil dan sederhana menjadi tunggak ekonomi perlu ditunjulkan supaya diseimbang dengan pergerakan pelaburan asing di Malaysia. Ya, itu yang saya nak tanya pada Dr. Fidausi. Sabah, ya, misalnya pengalaman Dr. Fidausi di Sabah. Bagaimana ia kata complement usaha di peringkat the whole of government di peringkat federal, berbagai multi agensi dan juga kementerian, terutamanya di bawah MITI dan juga MAIDA. Tetapi akhirnya yang akan membuat keputusan adalah di peringkat dasar yang paling bawah, PBT-nya, kerajaan negerinya, yang akan menyediakan prasarana, infrastruktur, api, air dan juga segala keperluan industri dan sebagainya. Ada sistem sokongan industri makro, kecil dan juga sederhana. Kerana inilah yang akan memudahkan pelabur membuat pertimbangan tanpa membuat banyak pilihan dengan negara-negara lain, pandangan dan juga pengalaman di Sabah. Betul, Tuan Haji. Bila kita lihat, ya, memang whole of government approach itu memang amat signifikan sekiranya ingin kita membuat pembaharuan dari segi menarik pelaburan. Jadi apa pengalaman yang di sini seperti saya nyatakan dengan kerajaan yang sedia ada ini, kita nampak telah tubuhkan iaitu State Investment Task Force. Jadi ini adalah task force yang baru diperkenalkan, di mana ianya adalah untuk fungsi utama adalah untuk koordinat. Jadi ada penyelarasan daripada peringkat PBT dengan kerajaan negeri, kementerian untuk meluluskan lesen-lesen dan juga serta penglibatan daripada MAIDA dan juga MITI dalam investment task force ini. Jadi banyak pengalaman sebelum ini investment yang cukup besar dan signifikan di negeri Sabah ini adalah melalui task force ini. Dan kita lihat dalam masa yang singkat, tidak pun sebelum ini ialah mempunyai persepsi mungkin 2 tahun, 3 tahun ya baru diluluskan pelaburan. Sebab sekarang ini kurang daripada 6 bulan, ada yang mungkin ada sedikit, mungkin kalau ada sedikit daripada aspek legal itu mungkin 7 bulan. Sekarang ini memang kita percepatkan sebab kita tahu bahawa banyak negeri banyak kita bila kita lihat ya, sebab competitiveness ini bukan sahaja dari segi bagaimana kita menyediakan infrastruktur. Benar, infrastruktur memang penting. Right? Tapi pada masa yang sama juga bagaimana kita mengurus pelaburan itu, kita permudahkan pelaburan itu, membuat keputusan pada masa itu yang terbaik untuk pelabur dan juga untuk negeri. Saya rasa itu kadang-kala senang sahaja kita fikir, sebenarnya bukan ya. Kita melihat sebenarnya untuk melihat kepentingan pelabur, kepentingan negeri, kepentingan untuk mewujudkan pekerjaan. Saya rasa aspek ini ya bukan so the whole society approach, bukan whole government approach saja pun. Jadi saya rasa ini di sini saya rasa Sabah, sebab kalau Sabah kita lihat baru-baru ini suku pertama kita dalam kita dalam kedudukan nombor 3 tertinggi di Malaysia, iaitu dengan 10.9 bilion kelulusan pelaburan, dan nombor 1 dalam kelulusan pelaburan untuk sektor pembuatan, iaitu 7.3 bilion. Jadi ini telah menunjukkan bahawa kerajaan negeri itu betul-betul agresif ya, betul-betul agresif, dan pertumbuhan sektor pembuatan di mana menjadi satu fokus utama untuk mengubah struktur ekonomi di Sabah ini pun kita dapat lihat beberapa tahun ini kita sudah nampak trajektori yang positif. Pertumbuhan yang tinggi, lepas itu di dalam kedudukan yang pertama, ini menunjukkan bahawa proses untuk meluluskan pelaburan itu memang kerajaan negeri memberi keutamaan agar dapat dipermudahkan. Menarik. Prof, akhir sekali, bagaimana Prof mengimbangi kedudukan di dalam daya saing dunia
dalam masa yang sama kita mahukan KDNK kita bergerak dalam jumlah yang sihat, kadar inflasi yang munasabah, pendapatan rakyat kata pun menambah dan sebagainya. Tetapi isu-isu sosioekonomi ini seringkali menjadi kata pun kontradik, ya. Rakyat ingin merasai apa yang dilaungkan oleh kerajaan itu. Kita mahu indeks rasuah kita rendah, kita mahu rakyat mempunyai pendapatan yang sesuai, yang munasabah, dan juga mampu memberikan pendapatan itu dikongsikan kepada ahli keluarga mereka. Pandangan Prof. Terima kasih. Di Malaysia ini kita ada isu yang besar di mana kita melihat bahawa ekonomi kita bergerak maju dengan baik. Dan kadar pertumbuhan setiap tahun adalah sangat baik, terbaik di antara negara-negara di dunia. Tetapi dia tidak diterjemahkan kepada kesejahteraan yang lebih baik di kalangan rakyat. Di Malaysia ini kita mempunyai matlamat kesejahteraan hidup rakyat sebagai matlamat. Kita nak menjadi negara seperti negara Skandinavian. Tapi di satu aspek kita terpaksa bergantung kepada pelaburan asing untuk memacu ekonomi kita. Dan kita menjadi masalah untuk menentukan persimbangan ini. Bila pertumbuhan sehat dibawa oleh pelaburan asing, kita merasa bahawa kita perlu meneruskan itu. Tetapi di masa yang sama, kita perlu memikirkan kesejahteraan rakyat. Walaupun kita ada gaji minima, kita ada gaji progresif, perkhidmatan awam mendapat gaji baru dan sebagainya, tetapi ini sangat jauh, masih sangat jauh untuk membayangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau kita tengok secara purata, majikan hanya berkongsi 34% daripada pendapatan. Sasaran kita ialah 45%, di negara maju sampai 60%. Dan kalau kita tengok kos sara hidup semakin menaik, setiap hari dia menaik, dan walaupun kadar inflasi kita menurun, tetapi melihat daripada kos makan di luar, kos restoran, kos makanan bawa balik, semuanya meningkat. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu balik kepada asas. Itulah sebabnya kita perlu menumpukan lebih perhatian kepada ekonomi dalaman. Contohnya, kita perlu segerakan strategi keselamatan makanan, kita perlu kurangkan import makanan, kita perlu memastikan setiap isi rumah bersama-sama mencapai matlamat keselamatan makanan ini, strategi ini, dengan sama-sama terlibat. Bagaimana di negara maju seperti Korea Selatan pun mereka ada program untuk memastikan setiap isi rumah di desa mengambil bahagian dalam ternakan ayam misalnya, memastikan bahawa bukan saja bekalan ayam ada, tapi setiap isi rumah terlibat dalam proses peningkatan pendapatan negara ini. Terima kasih Profesor Emeritus Dr. Bojaya Bardai, Provost Malaysia University of Science and Technology MAS, dan juga Dr. Firdausi Sufian, Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sabah Berhad. Kita berbicara tentang kedudukan Malaysia dengan lonjakan 11 anak tangga dalam World Competitiveness Index 2025, WCR 2025. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.